Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, motor Vosh DS900X, pasaran Malaysia. Kalau ikutkan dah ada update baru, firmware yang terbaru daripada 4.7 kepada 4.9. Update terbaru 4.9 ni dikatakan ada beberapa tweaks yang kira upgrading lah. Sebagai contohnya, kalau temperature warning daripada 105 Celsius dah dinaikkan kepada 115 Celsius. Kalau tak, let's say kita stuck dalam jam ke apa, temperature akan naik dan kipas running semua, tapi bila suhu enjin tu dia mencecah, water temperature mencecah 105 je, walaupun kipas running, dia akan keluar alarm lah. Dia akan menyala merah, dia jadi macam full, macam consider kipas tak run. Dia sebenarnya kipas running je macam biasa. Okay, jadi yang lain apanya, dia kata ada perubahan pada respon quick shifter, perubahan pada auto cruise, dan ada benda-benda lain yang tak dinyatakan. Okay, jadi kita tunjuk macam mana cara kita kalau nak update pergi ke new firmware 4.9. Okay, kita mula. Lepas kita on dia motor ni, okay, kita boleh check dekat sini dulu. Okay, tekan ni, pergi dekat enter ni. So, masuk dekat my vehicle. Okay, enter my vehicle ni and then tekan anak panah ke bawah. Wait. Okay, pergi ke next. Okay, so dekat next ni, dia akan tunjukkan kita punya current lah. Kalau ikutkan current version untuk motor ni, TFT ni 4.7. Okay. Jadi update yang terbaru dah ada. Jom kita cuba update. Tapi sebelum kita update tu, dia ada method dia. Okay, method dia kita nak kena ada connection to Wi-Fi. Kita nak ada connection to Wi-Fi macam ni. Okay. So, macam mana kita nak ada connection to Wi-Fi macam tu kan? Dia simple je. Untuk update ni yang dibenarkan hanyalah Android. Device bukan Android tak boleh. So kena ada satu phone kena ada satu phone Android. Okay. Segala jenis Wi-Fi yang ada dekat dalam phone kita yang connected pada waktu tersebut, kita kena disconnect. Jangan ada connection dengan mana-mana Wi-Fi lah. Apa-apa account yang kita ada. So selepas kita dah disconnect, kita pergi dekat portable hotspot. So dekat portable hotspot ni kita set up portable hotspot. Okey, network name ni, setiap motor dia ada unique network name. Macam mana nak tahu network name sendiri? Okey, kita dekat screen motor ni, kita turun ke bawah. So dia keluar tu account. Vosh-209B. So yang tu saya punya account. So kita masukkan network name Vosh209B. Okey, dia punya password adalah 8 kali 8. 88888888. Okey, so itu dia punya password. So bila kita dah buat tu, kita dah set up dia semua. Yang lain tak ada apa connected. So kita tunggu sebentar. Okey, so dia dah connected dah. See. You nampak dia dah connected dekat situ. Okey, bila dia dah connected, kita ada dia punya file. So file tu dia sharekan dekat dalam Google. So kita boleh download dan install dekat dalam phone. So nama file tu adalah Sansan Dashboard. Okey, macam ni. So kalau dia memang connected, dia akan keluar dalam keadaan macam ni. Okey. So bila dah kata macam ni, kita pun send to dashboard. Bila tekan tu, dia akan bagi tahu start downloading MCU firmware. Okey. Jadi sekarang dia tengah downloading. Okey, boleh tengok dekat sini. Bila kita tekan send to dashboard tu, dia tengah downloading OS firmware. Jangan off motor waktu kita tengah buat ni, jangan off motor. Pastikan motor dalam keadaan hidup. Enjin tak boleh hidup pun, just dalam keadaan
supply on lah. Supply on. Kita letak phone ni, tunggu dia buat kerja. Benda ni dia akan ambil masa lebih kurang dalam 6 minit. Okey. Jadi nanti dekat skrin dia akan keluar macam ni. Bila dia dah download semuanya, okey, dia akan keluar macam ni. Please confirm whether to upgrade. Just tekan enter. Okey. Jadi dia kata upgrade condition is met, MCU restart begin. Okay, kita just follow je. Tapi jangan sesekali kita pergi off motor. Make sure power memang turn on lah. All the time. Okay, kalau kita during kita nak update ni, ada sebarang masalah, kita cuba balik restart balik motor, kita turn off, turn on, dan juga phone Android yang kita guna pakai pun sama. Kita turn off, turn on. Dan sepatutnya dia okey. Sekarang dia dah bermula updating begin. Dia punya view macam main game zaman dulu, babe. Macam zaman 90-an. Pac-Man. Wording dia Pac-Man. Dia dah kata sukses. Tapi kita kena tunggu. Ini jam dia tengah buat processing dekat dalam TFT ni lah, macam biasa lah. Ini dia buat sendiri lah. Kira processor sedia ada tu dia akan delete firmware lama dan dia akan patchkan dengan firmware yang baru. Akan mengambil masa lebih kurang 6 minit. Jangan risau, motor jadi gelap. Sebab kalau kita pusing motor, okey, semuanya masih hidup lah. Okey, nampak lampu pun masih hidup. Jadi kita hanya duduk dan bersabar menanti dengan penuh pasti. Kita biar je lah dia buat kerja dia. Kita fikir benda lain sekejap.
sungguhnya penyantian itu suatu penyiksaan. Jadi sementara menunggu ni, boleh ambil bel sikit kan. Pengalaman guna motor ni Vosh DS900X ni aku pakai tak lama. Baru lagi pakai dia pun. Dalam hampir setahun mengguna pakai motor ni. Nak kata masalah, tak ada motor yang perfect lah. Tak tahulah kalau ada motor yang perfect. Tapi buat masa ni tak adalah jumpa masalah yang major untuk motor ni. Kecuali waktu mula-mula ambil motor, ada masalah EFI failure pada waktu tu. Tapi EFI failure tu dia berkaitan dengan intake rubber lah. Intake rubber daripada kita punya kotak angin ni yang masuk ke throttle body. Yang tu memang ada tempat lain lah, negara lain yang bermasalah yang sama, mengalami masalah yang sama. Which mean itu adalah worldwide issue lah untuk Vosh DS900X. Jadi penggantian intake rubber adalah secara percuma. Just kena pergi balik ke Enforce. Okey, dia dah start. Which mean dia dah siap. Okey, dah selesai update ni. So kita tekan balik enter button. Kita pergi my vehicle. Kita enter and then kita turun next ke bawah. Okey, sekarang ni kita boleh tengok dia dah update pergi firmware baru version 4.9. Okey, boleh nampak firmware terbaru 4.9. Okay, so kita sambung sikit lah bebel pasal motor ni. Masalah lain pada motor ni selain pada intake rubber tadi tak adalah. So far pakai okey, tak ada sebarang masalah. Tak ada masalah yang menakutkan yang berlaku. Untuk spare part dengan aksesori, ada banyak. Nak beli dengan Enforce direct through Enforce Penang pun boleh. Nak beli sendiri kalau rasa tak nak through Enforce pun boleh. So dekat Taobao, dekat Pindodo, ada Ali, ada banyak. Memang bersepah lah aksesori dan parts untuk motor ni. In case kalau nak ganti side mirror ke apa ke. Sebab side mirror dia ni ada sensor. Let's say kalau dia tersilap ke apa ke, tergolek bodoh ke, nak ganti, mungkin rasa harga Enforce terlalu mahal, nak beli lebih murah ke apa ke, bolehlah order daripada through link tadi. Tapi tak jauh beza pun harga. Maintenance motor ni kita follow as per manual lah. As per manual, service interval setiap 10,000 km. Minyak hitam kita guna minyak enjin, kita follow pun sama as per manual. Pakai 1050. Kalau Enforce sekarang dia ada Enforce Oil. So Enforce Oil adalah 15W50. Okay, penggunaan minyak enjin dia sebanyak 3 liter. Kalau sekali dengan tukar oil filter, tanpa tukar oil filter, kita punya motor ni pakai lebih kurang 2.8 liter. Okay.
Parts lain tak ada masalah. And then ada yang kedua punya isu lah itu hari. Fork depan leaking. So fork depan leaking macam biasalah, kita just go through under warranty lah dengan Enforce. So bila go through under warranty Enforce, memang ada masa menunggu yang tak sekejap, tak lama, tapi bertahan jugalah untuk dapat parts. Dan dapat parts memang replacement lah, terus pasang fork depan yang lain. Additional parts dekat motor ni yang sendiri tambah tak ada hal, tak ada apa pun. Just tambah player satu. Lain okey, masuk ni lah. Masuk grip papi. Pasang cover ni. Suka pasang cover ni. Lain penambahan dekat motor ni tak ada lah. Selain daripada tambah kaki itik untuk stability bila parking, especially dekat kawasan yang lembut. Windshield tukar, ganti windshield lain. Windshield dia agak pendek, jadi ganti windshield ni yang 44 cm. And then beli cover, acrylic cover untuk lampu, untuk protection daripada batu, chipping batu. So yang ni memang member daripada grup Vogue sendiri lah, Vogue ni lah. Yang jual. Brother Mizi daripada Penang. Dan pasang protector, fork protector. Jadi kalau ada rabuk-rabuk, debu-debu semua, dia tak hangkap lah. And then kalau ada leaking pun, dia tak adalah meleleh. So macam sebelum ni, waktu fork yang sebelah kanan bocor, kebetulan memang dah pakai. Jadi perasan tu bila kita buat maintenance sendirilah, lap fork, bersihkan fork, make sure fork tak terlalu kotor. Perasan dia rasa lembab sikit lah, basah. So bila tengok dekat cover ni memang basah, which kita faham lah yang dia bocor. Lain penambahan dekat motor ni, okey, ada pasang cover ni untuk elakkan kalau hujan tu terlalu kotor lah. Kalau tak ada cover ni, dia memang melantun ke atas. Air memang kau-kau je. Benda bersepah tu memang merata lah. Merata, babe. Habis mono-mono belakang semua ni, kawasan ni bersepah, kotor. Lain penambahan tak ada. Itu je. Toolbox. Okay, ni pun sama. Toolbox beli daripada Pindodo boleh, daripada Ali boleh, daripada eBay pun boleh. Okay. Motor ni beli datang sekali dengan box. Dia bagi dah top box dengan panel, side panel kiri kanan. Yang ni kita tak ada buat apa, just PPF kan je. This one PPF sendiri lah. Layan PPF sendiri untuk protect bagi cantik lah. Tapi ada lah macam ni tersilap potong. Dia nak cover potong baru malas, tanpa stiker. Okay, lain apa lah pada motor ni. Tak ada penambahan kamera yang kita buat pun sebab datang daripada Android CarPlay ni. So memang dapat pasang lah kamera untuk cover depan dan belakang. Itu sahaja yang kita buat pada motor ni, lain tak ada. Jadi jom kita cuba start enjin motor, tengok macam mana selepas update dengan version terbaru. Masih bunyi yang sama, tak ada bunyi yang berlainan, tak ada jadi special sound pun pada kita punya motor. So boleh tengok dekat sini lah. Dia dah built in dengan tire pressure sensor lah, depan dan belakang. Dah bagi siap dengan auxiliary light. Jadi ikut keperluan masing-masing untuk tambah auxiliary light lain ke tidak. Crash bar pun memang dah bagi, bukan kita tambah, memang motor dah tak datang. Brake, Brembo, depan belakang. Lain tak ada. Itu saja. Oh, okay, last.
kita tambah pasang tank lock sebab kita pakai GV punya tank bag. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba. Bye-bye.